Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih yang dah follow saya, yang dah like saya punya video, konten saya, yang dah subscribe channel saya, yang dah share-sharekan selama ni, yang dah telah melihat daripada dulu sampai sekarang. Okay, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga yang selalu bagi saya semangat dan dorongan dan support saya. Okay, jangan lupa share-sharekan video saya. Apabila tuan-tuan dah subscribe channel saya, dah sharekan, dah like, baru saya rasa seronok nak buat video lagi, dan rasa nak tambah lagi video channel saya ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Nurudin. Terima kasih. Ini rumah yang kita cek biji tadi. Kita buat eyeball 10 biji. Depan ni ada biji belakang. 10 biji depan, apa biji belakang. Kita buat soket. Kalau soket yang Swiss. Soket sini. Dalam dinding kita jalan dalam dinding. Okay, Assalamualaikum. Ni sekarang kita dah settle 2 lampu, 1 kipas siap. Ni soket waterproofingnya, warna nak macam ni. Waterproofing banyak jenis lah. Ni salah satunya buat macam ni. Kenapa? Ada mangga. Macam orang tak boleh nak pakai sembarangan lah. Okay, jom kita masuk dalam. Amin, jom. Ni sekarang ni sway aircon. Dia pakai aircon tu. Tapi dia macam 100 power. Pasti rasa macam 100 power ni pakai. Tak apa, kita test lampu. Ni lampu 2 luar ni. Okey. Ni kipas. Lampu, kipas ni. Ni lampu eyeball sedikit ni. 1 2 3 4 5 sedikit. Sebelah lagi 5 sedikit ni. Okey. Itu sebelah lagi kipas belakang. Ini ni chandelier. Besar chandelier dia. Okey, yang ini kipas depan. Okey. Nama
Cosco. Cosco. Ini nama dia. Ni. Cosco. Cosco. Jadi kita buat itu pulak pun kita tukar. Jadi pulak kita tukar, kita tambah baru. Okey. Ni kita tambah untuk air pun. Dah semua dalam dinding tukar baru. Ini Swiss tukar baru. Ini Swiss 2, 4, 6, 8. Ini 8 untuk dapur kan. Okey. Ini untuk bilik air. Betul. Ada apa lagi? Oh, ni kunci. Bilik ni ke bilik ni? Bilik ni. Kita tambah soket. Ini kita tambah soket. Soket ini satu. Terus soket ini satu. Soket ini satu. Tiga soket. Itu 2, 3 soket Okey. Jadi kita ada 3 soket. Satu. Ini kita tambah soket. Satu. Ini 2. Kita tambah soket ni 2. Ni semua dalam dinding. Kita jalan dalam dinding. Daripada sana TV terus ke sini. Ini asal kebetul ni belah sini. Okey, sekarang kita tukar ke sini. Dan air nak tokok. Tokok ni. Jadi ni yang siap pipe kita dah buat. Ini pipe tambahan keluar. Cuba back to back. Ni air keluar kat ni kita. Tu air keluar. Sekarang kita tutup bunyi stokok. Kita buka stokok dia. Air ada Kita akan tutup sokok dia. Nak buat kita kena jaga dulu kan. Kita baru siap. Jadi
Takut pressure kuat sangat nanti betul. Yang ni sis ni. Sis keluar. Lampu dulu. Dua ada satu lampu. Okey. Oh, ada satu lampu. Ini lampu luar. Ini kipas. Satu lagi saya tak pasti. Saya siapa? Okey. Dia buat ikut bajet warna bajet sekian-sekian kita bagi sekian-sekian harga. Okey. Semua dah siap Switch semua soket dah buat. Terus sinking soket bawah tu. Okey, tu soket. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amorudin Isa, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amorudin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat. Jaya kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.
kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Horror Desa. Terima kasih.